Okey, dalam video kali ni kita nak bercakap pasal filem I Always Know What You Did Last Summer. Filem ni merupakan filem ketiga yang merupakan orang kata bukan spin-off, dia sequel. Tapi dia bukannya sequel yang direct kepada dua filem sebelum ni, which is I Know What You Did Last Summer dan I Still Know What You Did Last Summer. Dua-dua tu ada continuation. Tapi filem ni ialah filem yang stand alone tapi dalam universe yang sama. Okey, baik. Aku tak pernah tahu pasal kewujudan filem ni. Dalam beberapa tahun lepas aku baru tahu, dan kebetulan aku nampak movie ni dekat Netflix. So aku layan je lah. So aku dah tengok yang I Know What You Did Last Summer dengan I Still Know What You Did Last Summer. So aku nak continue ketiga sebelum aku pergi yang versi yang latest punya tu. So ini adalah review berkenaan dengan filem ni, tapi sebelum tu kita intro. I Will Always Know What You Did Last Summer ni, filem ni berkisar pasal sekumpulan remaja lah. Okay, yang mana dia orang buat prank dekat satu malam ni dekat tapak pesta. Tapi end up one of their friend meninggal dunia, dan depa ni cubalah untuk simpan rahsia ataupun hal yang berlaku tu senyap-senyap. Tapi end up next summer, okay, dia orang dapat text messages yang mengenalkan bahawa ada orang tahu apa yang berlaku pada musim panas tahun lepas. So dekat situ juga mulalah kematian satu persatu. Okay, dan diorang pun cuba menyiasat siapa semua. I mean that it's very typical. Aku macam, yalah, filem ni tak silap aku dia release direct to DVD tau, sebab filem ni tak kebawa-agam. So banyaklah aspek-aspek yang bagi aku agak teruk yang diberikan dalam filem ni. Filem ni sekadar sebuah filem yang tangkap buat. Dia macam nak duit. Okay, aku nak filem ketiga, buatlah lagu mana pun. So end up jadilah movie ni. So I Will Still Know What You Did Last Summer ni, I Will Always Know What You Did Last Summer ni adalah sebuah filem yang bagi aku agak penat weh. Aku nak tunggu sampai ke third act dengan babak-babak kematian yang bagi aku agak-agak bosan. Lepas tu dengan elemen flash, elemen dia macam elemen ni popular at that time lah. Kalau filem-filem horror ketika itu, sekitar tahun 2000 ke atas macam tu lah, dalam tempoh-tempoh tu, elemen macam flash ni memang sangat popular dan digunakan dalam filem horror. Tapi masalahnya bila dia orang gunakan elemen tu dalam filem ni yang ketiga ni, di mana dua filem sebelum ni tak guna langsung elemen tu, dia jadi macam less continuation. I mean that macam what's the point? Macam tu lah, what's the point? Aku macam dia tak memberikan apa-apa impact pun, sebab orang tengok franchise I Know What You Did Last Summer ni, dua filem terdahulu, kita nak tengok dia punya kematian tu, siapakah pembunuh dia, and so on. Dan bila filem ni mendedahkan dia punya siapa pembunuh tu, aku macam tak apa-apa. Aku macam aduh, ada juga filem-filem Hollywood macam ni, dan aku memang tak boleh pi lah dengan filem ni. Aku macam, tapi apa nak tengok lah. Siapa nak tengok boleh tengok dekat Netflix selagi filem ni ada dekat situ. Kalau tak ada, apa pandai-pandai cari. Tapi kalau hampa cari pun, aku rasa akan habiskan banyak masa terbuang dan sia-sia dengan movie ni. Okay, aku bagi filem ni 1 bintang. 1 bintang. Aku rasa sepanjang tahun 2026 ni, aku tak pernah tengok lagi movie buruk yang terburuk sebegini. So ini adalah satu dia. So aku rasa itu je lah review ringkas aku berkenaan dengan filem I Will Always Know What You Did Last Summer. Panjang gila je punya tajuk. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.